Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So hari ni aku nak review sikit aku punya tab ni. Aku dah pakai, aku beli 2 Januari 2024. Sekarang bulan 6, nak masuk bulan 7. Kiranya dah setahun 6 bulan aku pakai. So untuk aku yang guna untuk apa, tengok video kan, untuk video, lepas tu adalah untuk edit-edit sikit. So bagi aku sangat berbaloi, geng. Sebab apa? Sebab dia mudah nak buat mana. So kalau aku, contoh aku pergi mana-mana, pergi balik kampung ke, pergi rumah mak mentua aku ke, so aku boleh bawa ni lah. So aku boleh tengok channel aku. Sebab aku kalau macam pergi mana-mana, aku suka tengok sukan kan. Sebab kadang kalau nak keluar tu memang dah terlepas dah kat TV dah, tak ada tengok. So kenalah ada benda ni untuk boleh tengok kat mana-mana. Janjian di internet je. Lagi satu aku suka ni kan, sebab dia boleh apa, dia boleh split dia punya tu tau. Dia punya apa, dia punya screen ni dia boleh split. Tu yang aku suka. Contohnya macam ni lah, contoh lah contoh macam ni kan. Contohnya aku boleh buka satu kat YouTube, sebelah lagi ni aku boleh buka kat sini. Contoh aku boleh buka kat sini kan. Satu lagi aku nak buka WhatsApp ke, dia tengok WhatsApp kan. Contoh lah. Okay. Ataupun Okey. Contohnya aku boleh tengok sukan yang aku suka, sukan motor dan sukan boxing. Contoh sekali aku boleh tengok sebelah-sebelah. Tu antara apa yang best kat tablet Honor ni lah. Honor X. So yang ni aku punya 4GB RAM, 128. Bagi aku sangat syok kan. Dia punya speaker kuat gila. Memang sangat syok. Ni aku tak buka sebab nanti kan kena copyright. So aku nak tunjuk saja. Itu so sangat berbaloi lah bagi aku untuk tablet ni. Sangat berbaloi. So aku dah pakai dah setahun 6 bulan. Dah nak dekat 2 tahun dah. Sekejap je. Tapi sekarang dah ada Honor yang baru. Jom kita tengok sikit. Kalau kita tengok spek dia kat sini tengok spek dia kan. Dia pakai Magic OS 7.1, Android berapa tak ingat lah. Android kita update. Mana dia Android dia, tak ingat. Sini kot. Android 13 128, 4GB RAM. Honor RAM Turbo. Bagi aku sangat smooth lah. So dia ada juga dia punya pen dia. Ni kita tengok. Okay, ni dia punya pen. Sebab aku jarang guna dia punya pen ni, jarang guna jugalah. Sangat smooth. Sangat syok kan. Tapi yang sekarang ni dah ada keluar yang baru, Honor kat sebelah aku. Honor 9 X9 ada keluar yang baru, Honor 10 kalau tak salah aku. Korang boleh lah kalau nak ambil yang upgrade sikit, lagi power lah dia punya
Dia punya spek dia pun power kan. Yang ni pun dah power. Kalau yang spek tinggi lagi lah power. Alright yang itu saja. Kalau korang nak beli, aku akan letakkan link dekat bawah. Alright. Assalamualaikum. Bye bye.